Baik. Jadi bagaimana kita nak menjaga agama kita di akhir zaman ini? Ya, Allah nyatakan salah satu daripada cabaran akhir zaman ini, tadi ada 4 cerita ya. Cabaran yang pertama agama, iman kita. Yang kedua, kisah pemuda yang mempunyai 2 kebun, itu berkaitan dengan harta. Harta juga menjadi satu ujian di akhir zaman. Ada orang yang gagal dalam menguruskan harta. Nombor 2. Perkara ketiga yang diuji di akhir zaman ini adalah ilmu, tuan-tuan. Ilmu pun orang pandai lagi diuji, ya, diuji. Seperti mana dalam kisah Nabi Musa, Allah mengajarkan pada Nabi Musa bahawa ada lagi orang yang lebih berilmu daripada Nabi Musa, padahal Nabi Musa adalah paling pakar, paling pandai dalam Taurat. Nombor 3. Dan yang keempat, ujian yang akan berlaku pada akhir zaman ini pada kita ialah ujian kuasa. Bila kita jadi ketua, ya, bila kita ada kuasa di tempat kerja ke, dalam satu negeri ataupun negara, ia juga akan diuji. Baik, jadi pada malam ini saya bawakan pada tuan-tuan bagaimana menjaga iman, menjaga agama di akhir zaman ini, ya. Kerana apabila kita melihat salah satu ujian, dia sebenarnya ada 10 senarai ayat pertama surah Al-Kahfi itu, di sebalik 10 ayat itu adalah ujian agama di akhir zaman. Salah satunya apa?